Ya, kejap. Malam. Ni dah ketuk. Ya, ada. Oh, menggigil kepala dia. Ui, apa tadi ni? Apa yang ketuk ni? Oh, jangan lama. Tapi tak ada lucu lah. Tak lucu sangat pula. Ada kau? Tak ada lah. Wah, tu kan tipu. Dia. Boceng tak buka tau. Jaga-jaga kayu depan tu. Sangkut? Ada tu. Ya, belukang besar sikit. Ada strike. Nak buka. Ha? Buka apa? Agak setiap kali tu. Ni. Kau makan pun tak boleh. Macam mana kau buka ni? Kau nak pegang ke tak? Tak nak Kalau tak nak pegang? Kalau tak nak pegang, tali. kau pegang pegang ni. Kau joget-joget gitu je? Kau piat. Dah. Dah. Kalau dalam cakap aku. Lepas tu nak lepaskan. Ni kecil Ayah. First strike member. Tak. Mana yang besar? Mana yang besar? Macam bapak dia. Kau tak nak, Arif Kecil, Arif. Bawa balik. Cari yang besar. Buat masa sekarang, pakai umpun-umpun dulu. Yang ni. Okay, umpun. Udang ada. Tapi belum sebab air berpasang. Tunggu dia tinggi sikit lagi. Bila air start masuk tu, banyakkan anak ikan kacau. Ikan mengacau. So, udang bazir lah. So, untuk permulaan tu aku macam tak apa. Umpun-umpun kita let go. Ada kena besar, kena kecil, rezeki. Tapi memang permulaan air memang banyak ikan kecil. Kadang-kadang ada yang besar ikut rezeki. Tapi memang purata ikan kecil lagi sampai dulu. Lagi bila air cetek. Ni cetek lagi. Tunggu sampai tunggu depan tu. Baru dalam sikit. Ni, tunggu depan ni. Baru dalam sikit. Baru boleh buka udang. Aku lupa nak pakai kamera. Sembilang macam keli. Kecil alhamdulillah rezeki. Sembilang macam keli. Hati-hati sengat dia ni boleh demam. Jangan bawa main. Ya tu dia. Sembilang macam keli dia. Oi, sengat ni sakit ni oi. Ya, lesen kita sembilang pertama. Tapi lepas balik lah. Kesian kot. Dia dah start pakai udang. Air dah naik tinggi. Yang udang ni udang liar. Bukan udang kolam. Kecil-kecil dia. Ada terlepas ke? Ada juga. Ambil duk. Jangan buang duk. 6% duk lekor. 6% kan. Hidup. Nak jala tak larat lah. Kita dah tanya kan. Dia nak jala tu aduh. Jom. Pakai siko je. Aku dah pakai udang. Tanya jangkuk. Mata tu pakai kecil-kecil. Mata kecil senang. Tu style saya lah. Banyak cara lagi. Strike kedua ada rupanya. Gelama good size. Emas gelamanya. Strike kedua untuk joran ni. Pak gelama. Ya. Ada. Joran. Lonceng. Lonceng. Tu. Ha. Drag kau ni degil lah. Kau kata jangan longgar sangat. Besar ke? Macam besar ke? Aduh. Tak gampang lah. Ya. Tak ada resistor. Baik. Dia pun nampak gelama dah sampai. Oh, good size kau tadi. Size sama. Tengok. Baru cakap kan. Ikan ada.
Arif strike guys. Gelama dah sampai. Gelama dah sampai. Kumpul dia. Macam mana ni? Ha? Yeay, makan diam-diam. Anak duri. Anak duri mengancau ini. Alah. Go. Air dah sampai atas ni. Mungkin air sampai sini. Mau naikkan tak? Ha? Nak naikkan ke? Boleh juga. Angin sejuk. Oh, ni ada ni, boleh tahan tarik ni. Angin sejuk. Ini tadi kendur. Dia menekan. Tu dia. Ya, nampak tak? Tana. Ni yang makan sama kendur dia. Anak belukang. Baik lagi. Anak belukang. Umpan punya besar tu. Pelan tengok. Jom. Sambung lagi, jangan give up. Tukar je umpan. Macam biasa umpan kita pasang ni. Nampak tu. Aku ikut mood. Aku rasa tak ada mood nak potong kepala, aku biar je. Kadang aku buang tanduk je at least. Dah patah tanduk ni. Jom. Dia Arif fish on. Dia pergi solat. Budak. Budak duri. Budak duri. Angin lain macam Kau merisaukan angin dia. Dah kau hibur dah. Tuk depan tepi je. Nak temenin. Kuning macam temenin dah. Angin. Risau. Okey. Kesal. Kesal ni. Oh, kamera. No. Tu tadi aku kamera. Kesal ni. Karau ni. Menekan duk. Apa ni? Tahu. Tidak, pari lagi kuat. Tidak tahu. Lama besar ke? Bukang ke? Tukar ke? Apa benda? Menekan. Tu. Menekan lagi. Tu? Apa tu? Lama besar. Alamak, benda panjang. Dah lepas. Apa dia? Benda panjang. Rosak rambut Dan. Belin, belende. Bila kena belin kena rajin sikit lah. Buang lendir tu. Kena lendir tu orang kata ikan takut nak makan. Ambil lah tisu, gosok, bersihkan. Kalau rajin tukarlah ni rambut. Ni tengok rambut aku cantik lagi. Dua belah. Okey, tisu tak ada sikit pun. Pakai tisu lah bersihkan rambut. Kan galing-galing. Ada ke? Oh tak. Air dah nak habis dah, surut lah. Alamak. Melanggar lagi kau pula tu. Alamak.
Malung. Oh, si sejuk ni dia lah. Malung, malung, malung. Malung ni umpan ni malung. Rep, tukar udang. Tukar pakai udang. Kali ikut pengalaman aku lah. Bila kau dah dapat malung ni, Semilang dah tak keluar. Sebab dia ni suka air sejuk. Semilang lain semua tak suka air sejuk. Dia suka air sejuk. Kadang kalau musim monsun barat kan, ada sekali musim dia yang besar-besar kita pergi pantai. Biasa Tanjung Piai lah dia punya musim. Itulah rezeki ni. Air sejuk rupanya. Masih ada sedikit lagi air. Ada rezeki. Hari kadang air last-last je makan. Dah habis air. Cuba je lah. Dua-dua semua pakai udang. Semua dah pakai udang. Super nak jual balik. Tak dapat. Air lama tu je. Jom. Tak pergi nyalut.